Dalam masa sebulan ni, saya makan nampak ada kekurangan sedikit demi sedikit. Maknanya saya masak dalam kecil manis 9 tahun lah. Banyak saya cuba. Dah terlalu banyak. Berjenis-jenis ubat saya try. Itu. Tapi tak serasi juga. Paling tinggi 24 ada, 16 ada. Jadi saya memang try kontrol yang tu. Nah, tapi nampak ubat ni meyakinkan kan. Jadi sekarang saya ambil 2 pagi 2 malam lah dulu. Buat sementara ni. Bacaan terkini saya dah boleh pergi 10 daripada yang 11. Saya memang sebenarnya saya kalau boleh memang saya nak kurangkan yang ubat-ubat hospital tu saya nak kurang. Saya jumpa produk ni memang dalam Facebook. Saya kata tawakal je lah cakap yang tu. Jadi cakap ni Alhamdulillah lah. Maknanya walaupun saya melalui Facebook, jalan yang betul lah ni. Sebab saya tak ambil insulin. Doktor suruh ambil. Saya tak nak. Dalam masa ni lah sepanjang 9 tahun ni. Maknanya dalam masa terdekat-dekat tahun-tahun yang sebelum ni lah, doktor dah suruh lah. Sebab gula terlalu tinggi. Cakap tak apa doktor, saya kontrol lagi. Keluar, jumpa klien, makan, minum. Tu saya cakap, kata ubat ni kalau kita tak kontrol, tak kawal pun still boleh. Saya rasa mencuba supaya sampai paras gula saya ni boleh turun. Saranan saya untuk ubat Betadine ni, saya cakap cubalah, sebabnya atas kawalan gula tu memang menjadi. Jadi ubat ni terbaik lah pada sesiapa yang nak cuba mengawal paras gula, boleh pakai.